melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan juga Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia NAHRIM sentiasa menerapkan infrastruktur hijau dan penyelesaian berasaskan alam semula jadi dalam projek tempatan banjir bagi memastikan keberkesanan kos, ketahanan serta manfaat langsung kepada rakyat. Pendekatan ini bukanlah baru kerana telah lama diterapkan dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, empangan JPS bukan sahaja berfungsi sebagai mitigasi banjir tetapi juga sebagai sumber bekalan air dan pengairan pertanian. JPS turut mengintegrasikan prinsip manual saliran mesra alam ataupun MASMA dalam projek tempatan banjir termasuk kolam takungan selain menakung air hujan turut direka sebagai tasik rekreasi dan kawasan hijau. Pendekatan ini menjadikan projek lebih kos efektif, mesra alam dan memberi manfaat langsung melalui rekreasi, peningkatan biodiversiti serta perlindungan banjir. Wetland Putrajaya adalah antara contoh kejayaan berkonsepkan Building with Nature dengan izin. Sebagai makluman, Mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-41 telah bersetuju supaya Pelan Induk Saliran Mesra Alam PISMA dijadikan rujukan utama kepada pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan PBT, pemaju dan pihak berkaitan.